Aku tunggu lah dekat pukul 2 ni. Lagi kosong betul-betul. Aku bagi peluang nak guni ke apa lah, man. Tahan dengan jalan aku, tahan. Hancur orang kata aku. Aku buat macam kita kebal tu. Mati-mati terus. Tinggalkan semua tepi jalan. Lampu hijau tak nak jalan. Tahan tu, dia goyang. Dia polis belakang dia goyang. Tahan. Aku ke senang cari. Tengok orang salah kan susah. Nampak boleh goyang. Tu dia. Tak goyang. Ni rotek hidup tau. Tapi aku tak ada print tu. Sekarang digital. Mampu korang cek ni. Digital. Lesen sama tak? Kalau bayar digital tu nak ni kena bayar pula lagi. Kita dah bayar lesen. Dulu bayar lesen dapat terus kad. Ini kena nak kad kena bayar lagi. Apa benda lah, cari duit ya babi semua. Nak print kena bayar duit pula. Ke? Macam mana ke? Aku pun tak faham. Kena tambah duit ke apa? Semua cari duit. Dulu kan hidup lesen. Dah hidup lesen dapat kad kan. Ni tahu macam mana lah. Entah aku malah ya. Konsep sistem je lah korang. Korang kan dah canggih kan. Mampus lah korang. Nak duit, mana nak duit. Akan nak duit. Jadi menteri JPJ sibuk UEC lah, kandang babi lah, sibuk hal Islam lah, sibuk hal bukan-bukan. Kau jagalah kau punya jabatan tu. Tu aku pengang tu dengan dia orang ni. Nak ceramah rejab lah, Alhamdulillah lah, itulah ni pun kimak kau. Bila datang kafir, tak boleh sebut. Kafir cakap Arab juga. Tengok anjing, tengok. Anjing ni dia tahu. Kalau aku lalu lah, dia mesti menyalak. Di dalam pagar lah. Semua yang tulis-tulis tu pun anjing lah. Dalam tu boleh lah orang tulis. Panggil datang nak datang. Nak jack lah, nak itu lah. Lepas tu sibuk nak komen-komen lah. Komen kau tak masuk lah bro. Dia sampai noti lah, tendang keluar tu. Aku tak blok. Dia nak tengok. Dia meroyan. Orang banyak yang meroyan. Masuk-masuk tak buka balik. Mana aku punya komen? Padan muka. Mampu
Apa lah kau? Dia Moyan. Dia rasa nak bagi orang baca. Tak ada siapa baca, tempat baca lah. Masuk lah, ada noti kan. Aku punya channel lah. Kau ingat YouTube orang boleh lah. Kau masuk, kau rasa kau hebat. Ni aku punya YouTube. Aku control semua. Kau ingat apa bansai? Kau ingat aku main YouTube orang ke? Bawa komen orang punya konten aku masuk ke? Dah, aku tak masuk tempat orang punya. Ni pakai sensor ni kalau aku duduk belakang lah. Nampak? Kereta tak ada. Aku duduk belakang tak jalan. Aku pergi depan lah. Depan pun jalan. Aku ni jenis tak nak nyusah orang. Bagi orang senang. Mereka dah tunggu belonggok tu. Dia pakai sensor duduk belakang. Mana mahu. Aku sikit lagi dapat model. Bukan lama lagi. Tak lama lagi. Ada rezeki tukar kenderaan ke apa ke. Cari yang elok-elok sikit. Aku tahu lah nak buat apa. Meniaga apa. Mereka ni sekarang ni tengah tu lah. Mereka goyang. Mereka tahu aku sikit lagi ada modal. Nak mula nak buat kacau lah. Kira nak kanting aku. Sorry lah. Petik-petik tak berniaga lah apalah. Orang yang jenis tak ada tapak kat gerbang malam tu. Hey! Yang rembo-rembo jangan petik-petik tapak aku. Faham babi? Dia tu tak datang lah apalah. Tak ada datang. Orang dah bagi rembo-rembo tu. Bagi korang peluang tu. Okay bagus lah. Dia tak berambut. Aku dulu kena halau. Tak ada lesen. Korang masuk lah. Rembo sana, rembo sini. Betul belagak jadi pelang tu. Lesen tapak tu. Ingat tu. Aku tak sound ke bagus je. Tapi aku dah mula sound dalam ni. Jangan nak petik-petik tapak aku. Aku dah pesan lah. Kau kacau tapak aku lah. Tahulah aku nak buat apa. Aku mula-mula nak tanya siapa yang bertukar nama tu. Siapa yang duduk situ. Tahu lah. Memang aku buat huru-hara. Berani buat lah. Terang lah. Aku dah awal-awal aku pesan kan. Orang majlis. Aku punya tapak yang kacau. Aku jahanam pun korang yang punca dia Ni tapak-tapak ni nak kerja-kerja. Nak meniaga. Ni meniaga kena ada tuan. Ini lesen IC. Orang lain okey. Kau usah dengan aku korang kerat. Aku lah. Korang dari dulu lagi nak tolak aku daripada gerbang. Dulu gerbang malam ni nak buat Little Indonesia tu. Faham? Khemah kau lah. Nak penuhkan IC merah lah game meniaga situ. Babi kau. Ingat apa? Ingat aku tak tahu ke? Duit gerbang malam tu berapa banyak lah nak buat bantuan ni, nak buat ni, nak buat penambahbaikan. Mana pergi lah? Tu Little India. Sapu. Kalau ikut kan dah lama dah berbumbung lah tempat tu. Banyak berapa kali peruntukan. Yelah peruntukan buat apa elektrik apa semua. Apalah korang naikkan lesen sikit ke apa ke. Biasalah tu. Dah ada penambahbaikan. Lesen pun naik, bayar orang pun tak kisah. Ada api. Dulu api tarik. Wire sana, wire sini. Aku lah buat konten. Ini kalau ada kena shot anak orang mati. Pegang-pegang tiang, tengok ada wire bocor apa. Mulut aku lah. Kau ingat mulut siapa? Tu Kasim tu. Aku baru ni sembang dengan budak. Aku ingat kau dia kata, apa benda yang kau ingat aku masa budak tu kerja Kasim. Aku ingat kau ni. Kau ni memang dahsyat tadi. Apa aku cakap? Aku buat apa aku cakap? Tu surau tu dia kata. Surau kata aku.
Pasal kau lah yang buat surau besar tu kat kilang tu. Kau tak ingat masa meeting dengan management? Kau sound surau macam Aram Jadah. Surau dekat Pondok Gad tu. Punya lah sempitnya apanya ni. Pekerja ribu-ribu. Orang nak semayang, ramai yang semayang. Aku semua aku tengok kan. Lepas tu ada meeting dengan apa, meeting lah, ada manager apa, bos apa semua. Aku terus cakap pasal surau. Dia yang cakap, aku tak ingat. Aku jenis aku macam tu. Aku cakap apa? Kan kau yang ni. Ya ke? Ya. Lepas tu terus buat surau. Dah kejut aku. Subhanallah wa bihamdi. Aku tak ingat. Nampak tak? Tu, gebang malam tu. Mulut aku lah yang korang tumbuk pecah ke apa semua tu. Kalau tidak mana ada orang. Mulut aku lah. Tempat Melayu berniaga tak reti nak promosi. Dah 3 tahun orang berniaga sini. Tak ada promosi, tak ada apa. Lepas tu masuk ni apa, radio Ipoh. Tinggal lah Yung. Gebang malam macam-macam ada. Tiap-tiap malam apa semua. Mulut aku lah. Billahi ta'ala aku cakap. Tidak, aku datang tak ada orang. Lepas tu tak ada orang. Aku datang berniaga, aku tak ambil lesen. Tahu mana punya boyan babi. Ni buat apa ni? Berniaga lah cakap. Ni ada lesen? Aku cakap bukan kira lesen. Tapak orang tak berniaga, kosong apa semua. Sana kosong, sini kosong. Biarlah aku penuh kan aku cakap. Tak ada lesen. Babi macam cikgu tu, boyan ni. Tahulah boyan, aku rasa dia jenis boyan tu. Boyan ke banjur tu. Cakap aku bukan marah. Aku bukan bermusuh dengan boyan ke banjur ke Jawa ke. Tapi yang cari pasal yang aku bangsa tu. Aku ceritakan dia. Aku bukan cerita Roma. Aku bukan cakap semua orang. Tapi kalau Roma terasa, itu kita pulang lah. Nak bermusuh datang lah. Aku bukan kata Roma. Aku cerita aku punya kehidupan tu. Halo aku bayang lah. Ni nak buat Little Indonesia kan. Aku ni IC biru. Mereka nak conquer tempat tu. Aku dengar sendiri lah. Itu perancangan. Tak tahulah kalau korang nak mengaku ke tak nak mengaku je terpulang. Tapi itu lah. Apa masalah korang ni? Nak buat apa tu? Tak reti nak majukan bangsa sendiri. Sibuk nak majukan bangsa orang kat tanah ni pasal apa? Itu pasal aku cakap Melayu dah mati lah. Yang sekarang ni tengok lah siapa lah Presiden Melayu tu. Kau ingat Melayu ke dia? Titil loro telu papat tau. Melayu bodoh Jawa dapat lah. Senang cakap. Dah betul orang Jawa nak tak puas hati dengan aku. Tu yang jual sate tu. Titil loro telu papat. Wah tu Melayu bodoh Jawa dapat. Depan-depan aku cakap. Aku gelak ya, tak apa. Tadi rambut kuning tu, muka macam Myanmar apa semua. Pakai seluar pendek pula tu. Seluar pendek bukan bawah lutut, atas lutut. Aku terpandang belah sana. Aku pusing, aku tengok mulut dia usia aku. Dia 2 orang. Dia tak nampak lah. Dia cakap dengan kawan ni lalu depan aku. Aku cakap lah, kalau korang dah tak habis-habis lagi, gua pun tak habis lagi.